Okay, so sekarang ni ugutan lah. Jadi saya harap kepada pihak pasukan polis diraja Malaysia, kepada ketua polis negara, walaupun dia mengaku dia baik dengan ketua polis negara, saya harap laporan polis yang saya buat ini, yang mana dia ugut saya, isteri, anak-anak, nak habiskan nyawa, nak potong lidah, nak kutip, buru sampai ke lubang cacing, harap tindakan dapat diambil lah. Tindakan dapat diambil, kerana ini satu ugutan jenayah yang serius. Kita negara ni ada undang-undang. Pihak polis satu badan beruniform yang menguasakan undang-undang tanpa mengira siapa. Walaupun ada insiden-insiden yang mana meragukan kita. Contoh dalam kes Yusrota, yang mana dadah dan senjata api diletakkan hingga Yusrota merengkok 9 bulan 10 hari dalam penjara. Laporan polis yang dibuat Yusrota sampai hari ini pun tak ada siasatan dibuat, walaupun Yusrota menamakan Anwar Ibrahim dan Farhas Wafa Salvador. Begitu juga dengan kes Faizal Halim yang mana telah disimbah asid, sampai hari ini pun kes NFA. Saya harap laporan polis yang saya buat ini pihak polis dapat bertindak lah. Andai kata sesuatu berlaku kepada saya, inilah dia, Salim Abdul Rahman, yang mana termasuklah orang-orang dia semua, kan. Saya berserah diri pada Allah, cuma saya bekas polis. Saya masih lagi meletakkan keyakinan kepada pasukan polis lah. Mereka-mereka yang di atas ni mungkin suka untuk menjadi penjilat kepada Anwar. Tapi pegawai-pegawai dan anggota di bawah ni, dia tak semudah itulah. Jadi kepada pihak polis yang tengok live saya ni, yang tengok video saya ni, saya harap dapat jalankan tanggungjawab dengan amanah lah. Dalam rekrut dulu, cikgu kita cakap dengan kita, tak kena tangkap tak salah, kena tangkap salah. Jadi dalam polis itu istilah yang kita gunakan. Jadi dalam kes ini, orang ni salah. Dia orang awam. Dia bukan polis, dia bukan tentera, dia orang awam. Yang acah-acah gangster, acah-acah samsing, selak biji, selak fai, bawah pengaruh dadah. Jadi saya harap bila dia balik ke Malaysia, dapat dijalankanlah undang-undang ke atas diri dia. Yang mana siasatlah dia dengan adil berhubung ugutan yang dia buat. Dan tadi pun saya dah bagi video semua dekat pegawai penyiasat. Saya harap unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman D5 yang dah 30 kali ambil statement aku ni, yang rampas handphone aku dah berbelah-belah biji ni, ada 14 biji, 12 biji, 13 biji lagi tak pulang ni daripada D5 Bukit Aman ni. Agak pihak DeFi dapat siasat, dapat tangkap lah. Seperti mana kalau macam tempoh hari sampai berbelas biji kenderaan daripada D9 jenayah berat, berhubung kritik Anwar Ibrahim, 2 kali D9 tangkap. Begitu juga dengan pegawai RHB Bank pun kena pergi tangkap reman 2 malam. Takkanlah orang yang buat ugutan jenayah terbuka dengan angkuh, dengan sombong, nak habiskan nyawa orang, nak potong lidah ini, pihak polis tak gunakan D9 pergi tangkap dia. So dijangkakan dia akan balik pada 24 hari bulan ni daripada Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang ni dia berada di Indonesia lah. Kita nak tengok lah pihak polis. Jadi sekali lagi saya beritahu, saya tak minta simpati dengan rakyat Malaysia, saya minta keadilan. Keadilan dalam kes ini. Hari ni mungkin saya diugut, besok lusa mungkin korang pula ataupun ahli keluarga korang diugut. Jadi kita tak boleh biarkan mereka-mereka yang berada dalam kerajaan hari ini menjadi penyokong kepada Anwar Ibrahim sesuka hati untuk mengugut rakyat dengan ugutan-ugutan jenayah yang dibuat ini. Negara ini ada undang-undang. Undang-undang mesti dikuatkuasakan tanpa mengira siapa saja. Apatah lagi kalau dia ini supplier nasi ayam kunyit kepada Perdana Menteri sekalipun, dia tetap tertakluk kepada undang-undang dalam negara ini. Dan saya nak ingatkan kepada pihak polis negara kita. Saya faham mungkin ada kekangan. Sebab Salim Abdul Rahman ini, dia rasa bahawa dia ni orang yang terbesar dalam negara ni. Dia rasa untouchable. Sebab Salim Abdul Rahman ini, dia bukan saja rasa bahawa dia untouchable di Malaysia.
Tetapi dia tunjuk diri dia bahawa dia ini sangat berpengaruh, sangat kuat, tidak boleh disentuh di Indonesia. Kepada rakan-rakan daripada Indonesia, kalau tengok live ni, dan kalau video ni sampai kepada rakan-rakan Indonesia, kamu orang tak boleh benarkan orang ni tau. Tak boleh bagi muka. Jangan kerana duit tak seberapa ni, kamu jadi pentaksub kepada dia. Adakah sumber dia halal? Haram. Sumber dia adalah sumber yang haram, bukan sumber halal. Dia sumber haram yang dia dapat ni. Dan hari ni, besar kepalanya di Indonesia, sehingga dia boleh memijak-mijak pak polisi di Indonesia. Mungkin ramai tak perasan. Bahasa nak ingatkan kepada polis Malaysia. Kalau korang biarkan orang macam gini, dengan korang-korang sekali kena pijak dengan dia. Pijak maksudnya bukan pijak betul. Maknanya, dia akan tunjuklah. Dia punya belang tu. Dia akan tunjuk dia ni untouchable lah. Maknanya dia ni sangat kuat, sangat hebat. Ni. Saya nak bagi korang tengok video ni. Korang dengar, korang nilai. Video ni pendek, tapi dengar apa yang Salim Abdul Rahman ni cakap. Jadi hormat saya hormat kamu. Jangan ini Bapak Prabowo, saya boleh bagi satu kol saja. Kamu kata, saya hargai Bapak sini. Jadi hormat saya hormat kamu. Jangan ini Bapak Prabowo, saya boleh bagi satu kol saja. Kamu kata, saya hargai Bapak sini. Tak dengar? Tak dengar? Alah, korang ni. Tak dengar ke? Dia bagi tahu, polis tegur dia. Dia bagi tahu kalau dia telefon Pak Prabowo, polis tu pun bertukar. Kalau dia telefon Pak Prabowo, polis tu pun bertukar. Nak tunjuknya punya hebatnya dia ni. Dia boleh buat satu call saja. Saya bagi dengar lagi sekali. Saya ingat kau dengar. Sepakai ni tengok. Kalau dengar lah ni kan. Pak Prabowo, saya boleh bagi satu call saja. Gantung baju kamu. Saya boleh bagi satu call saja. Gantung baju kamu. Salim Abdul Rahman, ugut polis di Indonesia. Jadi, saya mungkin fahamlah. Kalau dalam negara kita ni, ada pihak polis, pegawai atasan yang tak nak bertindak, walaupun laporan polis telah dibuat. Sebab, kalau dekat Indonesia dia ugut nak gantung baju polis tu, mungkin dekat negara ni pun dia ugut benda yang sama juga. Mungkin sebab itulah tidak ada tindakan diambil. Kepada pihak polis, kita ada maruah. Walaupun sebekas polis pun, kita ada maruah. Ini orang awam ni, ini penyenayah. Dia ni penyenayah. Kaprit. Main bontot. Main bontot. Main bontot. Jijik. Keji. Kalau tak ada tindakan diambil, kita sama-sama tengoklah guys. Kita nak tengok tindakan pihak polis. Setuju? Video saya hantar dalam Tiwala Bot. Video tadi saya hantar dalam Telegram Tiwala Bot. Siapa belum join Telegram Tiwala Bot? Kau join Telegram Tiwala Bot guys. Join Telegram Tiwala Bot yang ada 71,000 tu. Saya hantar sekarang dalam Telegram Tiwala Bot. Dia punya power tu, bukan main. Satu call saja, Pak Prabowo, Presiden Indonesia. Dia nak bagi tahu dia cekang dengan Presiden Indonesia. Siapa? Anwar lah. Hantar dah video.
Tim Walabot. Telegram Tim Walabot ada 71,000 ni sekarang ni. Ada 71,600. Okey, jadi itulah sepunya perkongsian malam ni. Terima kasih guys, walaupun akun yang keempat malam ni. Terima kasihlah banyak-banyak untuk bantu support lah live sir kan. Walaupun dia kena shadow tapi berbaloi lah kan. Jadi kita kena lawan guys. Kita kena lawan. Dalam perjuangan ni jangan takut. Sebab mereka dalam ketakutan. Mereka yang dalam ketakutan. Salim Abdul Rahman. Ni anak jantan. Aku tak cerita nak kerat kotel. Kau cerita nak kerat kotel Salim Abdul Rahman. Ni anak jantan ni. Engkau jangan tak balik Salim Engkau jangan tak balik Malaysia. Aku nak tengok pihak polis buat apa dengan kau. Guys, saya nak belanja satu barang lagi. Ketakutan Salim Abdul Rahman ni. Dia dalam ketakutan. Takut. Dengar bersama dengan mereka sama dengan mereka seperti Jonis, tapi jauhi daripada mereka. Wujudkan ISA balik supaya negara ini selamat. Bersama dengan mereka seperti Jonis, tapi jauhi daripada mereka. Wujudkan ISA balik supaya negara ini selamat. Bersama dengan mereka. Kalau wujud ISA ni balik, orang macam kau lah Salim Abdul Rahman dihumban ke dalam tu. Korang lah pengkhianat kepada negara ni. Bangsat. Anak haram. Korang lah pengkhianat kepada agama, bangsa dan negara. Koyak. Madanon ni tengah koyak. Bukan dia je. Majoriti bercakap untuk wujudkan balik ISA. Sebab apa? Tak boleh tahan. Ni bercakap, orang tu bercakap, orang ni bercakap. Koyak. But, guys, terpulanglah. Selagi mana mereka ada masa hujung-hujung ni, 2 kali Jumaat, 1 kali Jumaat lagi tinggal pun. Dia cakap, nak cakap apa, cakap. Kita jangan berhenti. Lawan kebatilan ni jangan berhenti. Amar makruf, nahi mungkar. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Wajib. Semua kena berjuang. Mengikut kepakaran masing-masing. Kau buatlah apa yang kau mampu dalam nak menyedarkan masyarakat tentang bahayanya kerajaan Madanon ini. Sedarkan rakyat tentang Anwar yang dah gadai kedaulatan negara. Sedarkan ummah ni. Puak-puak LGBT yang sedang bermaharaja rela dalam government lagi ni. Kalau itu kita tak buat, bermakna kita khianat kepada amanah perjuangan kita ni. Kita buat bukan untuk kita, untuk anak kita, cucu kita, cicit kita. Jadi, terima kasih untuk malam ni, terima kasih untuk tap screen, terima kasih moderator, terima kasih semua. InsyaAllah, ada masa kita visi dalam Telegram Tiwalabot. Malam ni, saya tak pasti lagi nak visi ke tak. Tengok kejap lagi, tengok respon daripada Telegram Tiwalabot. Kalau respon okey, saya buka visi. Kalau respon tak okey, kalau tak ada panel, saya tak buka. Kalau tak ada panel, saya tak buka. Sebab saya ada kerja. Saya ada kerja nak buat. Tak saya tengah kerja, dah janji dengan Mami Onang. Jadi, kita tengok je. Apa-apa, join Telegram Tiwalabot yang ada 71,000 tu. Okey semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salim Abdul Rahman. Jangan tak balik. Habislah kau Anwar. Habislah.